So hari ni aku dapat satu web baru, smeag.love ni, ada orang share. So aku nak tunjuk perbezaan dia dengan Hendrik Genetics sekarang yang sekarang si Hendrik Genetics masih hidup lagi. So kita tengok ini website Hendrik Genetics dan ini smeag.love. Anda boleh tengok +60 dia limitkan untuk Malaysia punya number. Boleh anda tengok dua sekali, butang hantar H huruf kecil, mendaftar semua huruf kecil, daftar semua huruf kecil, lupa kata laluan semua huruf kecil, L huruf besar. Kat sini pun L huruf besar satu je, yang lain semua huruf kecil. Anda boleh tengok yang lain-lain ni semua memang sama. Dia orang just tukar dia punya background je. Okay, so kemudian kita tengok bahagian kod ni pula. Anda boleh tengok module preload. Kemudian kod bawah ni Vague Legacy Entry. Anda tengok module preload semua sama. So kemudian kita tengok lagi kod dia, placeholder, copyright, index, function call. Ni semua pun lebih kurang lah. Tak ada jauh beza sangat. Kalau ada beza pun sikit-sikit je dia tukar. Ok, so dua-duanya pun lebih kurang. Anda dapat tengok lah ejaan Malaysian, kembali, huruf kecil, semua sama. Bezanya memang terlalu sedikit. Kemudian kita tengok pada je lah, website smeag.love ni bila diregister. Dia baru je register 1 bulan 11 2025. Hari ni baru 8 bulan. So baru seminggu je usia website ni. So elakkanlah daripada join scam-scam sebegini. Nanti website mereka akan hilang, susah nak withdraw sebagainya. Dia akan berlaku lagi dan lagi. Mereka akan buka sistem baru. Ramai yang join, ramai yang suka join, pandang kena tipu. So kitaran ni akan berulang-ulang lah sampai orang dah tak percaya lagi lah dengan skim-skim sebegini. So itu saja, elakkanlah daripada join skim-skim sebegini. Sekian, terima kasih.